Okay, geng. So depan aku ni ada dua jenis kereta Hot Wheels yang sama, tapi sebenarnya dia lain. Memang sangat lain. Okay. Kalau kau pasang betul-betul, kereta ni dia lebih detail sikit pada ni. Sebab apa? Sebab kereta ni adalah kereta Hot Wheels Super Treasure Hunt. Ataupun short form dia STH. Okay, ni kereta mainline biasa je. Okay, ni senang dapat. Ini susah dapat. Ini susah dapat. Ini senang dapat. Okey? Okey, sekarang ni aku bagi 4 tips macam mana kita boleh nak kenal kereta tu super tajahan atau tidak. Okey, yang nombor 1. Kita boleh tengok kat artwork dia ni, dia punya color dia pun dah lain dah. Tengok. Kalau kita nampak berjauhan, contohlah kalau korang tengok berjauhan, tengok daripada jauh kau pergi 7E ke, kau pergi Speedmart ke, daripada jauh pun dah nampak color artwork dah lain macam. Kau pergi dekat, kau tengok betul-betul. Okey, dah pergi dekat pula. Tengok pula dia punya rim dia. Okey, tengok rim dia. Okey, tengok kalau rim dia detail semacam ni, tu confirm lah dia STH. Biasanya kalau kereta biasa, even RTH pun yang regular tajahan pun, rim dia biasa je macam ni je. Rim dia rim mainan je. Aku boleh katakan mainan lah, detail tengoklah kan. Macam orang tak nak buat rim kan. Kalau macam super tajahan, dia detail tau. Sebab untuk pengetahuan korang semua, super tajahan ni dia tayar getah. Dia bukan tayar plastik. Kalau ni tayar plastik. Okey, tips nombor 3. Tengok dekat kad. Okey, kad dia ni, kalau kita tengok kat bawah, dia ada logo api. Nampak? Nampak logo api kat situ? Nampak? Kalau saya kata kalau kad biasa, tak ada. And then body dia pula. Body dia pula. Okey. Body dia kalau kau pasang, kalau tengok betul-betul dia punya color dia merelit hawau. Dia punya color dia metalik lah. Dia punya tu metalik dia macam. And then dekat body pun ada tulis TH tau. Tengok ni TH. Nampak TH. Lepas tu ada TH kecil. Tu maksudnya tajahan lah. Biasa kalau kereta biasa, color solid je. Color solid. Lepas tu tak ada TH. Biasa je. Ni contoh kereta biasa. So, itulah antara indikator yang korang tengok masa-masa hunting. Saya kata kalau jumpa benda ni, cepat-cepat sambar. Sebab apa? Harga ni, okey, kita beli, kalau contohlah dekat Speedmart ke, Cold Storage ke, mana lagi dekat, DIY ke, ni aku dapatkan DIY. Harga dia akan jual harga standard, RM10 je. Kalau Speedmart dapat murah sikit lah, RM8, 49 sen. Murah sikit Speedmart. Kalau tempat-tempat lain biasanya aku tengok sama ada RM10.99 ataupun RM10. RM10 tu jarang lah. Biasa jumpa RM10.99.